Tuan Ahmad, apakah harapan MINDS dalam menjayakan usaha-usaha dan juga projek-projek terkini ini? Kami di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengajak dengan bersungguh-sungguhnya kepada khususnya masyarakat Islam berwakaf bersama kami di Majlis Agama Islam. Kerana kami bukanlah milik persendirian, kami bukanlah milik badan-badan NGO dan persatuan, tapi kami Majlis Agama adalah pemiliknya seluruh orang agama Islam. Jadi sebarang kebaikan, sebarang kita bersama-sama. Maka saya suka nak mengajak sekali lagi, iaitu bertepatan dengan Nabi SAW menggalakkan kita pada bulan Ramadan ini banyakkan sedekah, dan antara sedekah yang paling besar adalah berwakaf. Satu yang kita sedekahkan, satu yang kita wakafkan akan bercabang menjadi 7 akan pecah menjadi 100. Maka satu yang kita wakafkan, satu yang kita sedekahkan, infakkan akan pecah menjadi 700. Tak dapat hari ini mana-mana pelaburan yang boleh memberi kebaikan sedemikian. Itulah harapan kami di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sama-samalah berwakaf bersama untuk manfaatnya orang Islam dan seluruhnya.